Ini sudah masaku tenang untuk melambai pintu sakarat beraraksan karena azimat ku pohon ampun sebelum terlambat. Kini sudah masaku tenang untuk melambai pintu sakarat beraraksan karena azimat ku pohon ampun sebelum terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke dalam podcast Borak Gen Z. So, apa tu Borak Gen Z, Pak? So, untuk para penonton kita yang tidak mengetahui Borak Gen Z ni sebenarnya apa? So, Borak Gen Z ni adalah sebuah podcast yang kita membincangkan mengenai isu-isu golongan-golongan Gen Z. Betul? Golongan-golongan belia, golongan-golongan muda, macam bayi kita ni. Sebab apa? Sebab Allah merahmati Gen Z. Ya. Yeah. Alright. So, Kim, apa topik kita pada hari ni? Topik kita pada hari ini adalah topik yang sebenarnya agak penting. Topik yang kadang-kadang tak dipandang oleh golongan Gen Z, golongan muda ni, iaitu isu perkahwinan dalam kalangan pelajar IPT. So, sebab itulah kita menjemput tetamu khas pada hari ini. Tetamu yang paling unexpected lah orang kata. Yang sangat berkaliber, sangat terkenal. Betul. Lagi apa, Kim? Dia merupakan penulis buku. Apa lagi? Penyanyi. Pelakon lagak ngeri. Ya. Dan bersama kita di studio adalah Ustaz Adenin Roslan. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Salam Ustaz. Dah balik dah? Dah balik dah. Kahwin dah? Belum Ustaz, insya-Allah. Boleh. Dah. Dua anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seorang ke empat? Amin ya Allah. Amin. Alright, Ustaz. So kan, macam mana? So Ustaz, sebelum kita nak memulakan perbincangan kita pada hari ini, boleh Ustaz ceritakan sikit kepada para penonton latar belakang Ustaz. Mungkin ada para penonton kita yang tidak mengenali Ustaz. Ustaz ini ni siapa kan? Daripada mana? Boleh Ustaz ceritakan sikit latar belakang Ustaz? Nama saya Adenin Roslan. Tahun ni umur 34. Saya bukan Gen Z. Tapi mudah-mudahan Allah rahmati saya. Allah, insya-Allah. Saya duduk di Shah Alam, Seksyen 7. Dah kahwin, 2 anak. Ada mak bapak. Anak 2 orang perempuan, comel-comel. Itu je lah. Sebab orang kan tengok Ustaz biasa dekat media sosial je, tengok Ustaz backflip, Ustaz buat TikTok semua Ustaz. So mesti orang tak tahu Ustaz latar sebelum ni Ustaz buat apa, sebelum Ustaz jadi Ustaz influencer ni Ustaz. Sebelum saya jadi yang saya jadi sekarang, saya sekolah. Lepas sekolah rendah, sekolah menengah. Lepas sekolah menengah? Ambil STAM. Ambil STAM. Saya hampir. Kenapa tak ambil? Bertaubatlah sahabat gue. Lepas ambil STAM, sambung Mesir. Lepas Mesir, dekat Madinah International University. Lepas tu saya, 2014 saya buat tarbiyah sentap lah. Dan hujung 2014, Disember tu, saya nak kahwin. Saya nak kahwin 2 Januari 2015. Tak ada duit. So 2 minggu sebelum kahwin, saya keluarkan buku first saya, Tarbiyah Sentap. Time tu tak confident keluarkan 1000 naskah. Modal kalau 1000 naskah adalah dalam 7,000 something. Modal time tu. Ustaz publish sendiri masa tu buku? Publish sendirilah. Lepas tu, alhamdulillah dalam 2 minggu tu 1,000 tu habis. So dapatlah untung around 15,000. Kahwin terus? Guna untuk kahwin. Alhamdulillah. Dah kahwin? Belum? Belum Ustaz. Saya akan cuba cara Ustaz. Tulis buku. Mungkin kita boleh try tulis buku, Kita publish buku. Kita akan cuba Ustaz, insya-Allah. So, alhamdulillah start daripada buku pertama tu sampai sekarang alhamdulillah. Berapa banyak buku dah Ustaz ada sekarang Ustaz daripada awal tu? Sehingga Mei 2026 ni dah tulis 27 buku lah. 27 buku. Banyak kan pergi buku tu. InsyaAllah. Mesti antara korang ada yang mesti dah pernah baca buku Ustaz. Mantap. Tak pernah. Tak biasa tak ni. Mantap. So Kim, selaku kau ada kan satu buku? Ustaz, sebenarnya Ustaz, ni bukan pertemuan pertama kita. Wow. Saya dulu merupakan student diploma dekat UiTM Pucat Perdana Ustaz. Saya pernah bagi ceramah situ. Ya Ustaz, Ustaz datang sini. Dengan kau orang baik lah. Alhamdulillah. Rajin dengan ceramah. Saya pun last minute masa tu tahu. Baik. Tak pergi jalan. Baik dah. Handsome dah.
Kahwin je belum. Belum dah Tak siap. nak sponsor? Alhamdulillah. Kita bincang nanti. Alright, insyaAllah. Cik calon dulu. Oi, dulu borak dengan ustaz macam ni. Sama ya? Sama je. Sama. Kita jumpa masa ustaz nak balik lah. Salam. Kau tak pergi majlis ilmu? Pergi Ustaz, cuma cuma saya tak ada kesempatan lagi nak jumpa Ustaz sebelum ni. Ini first time lah saya jumpa Ustaz depan depan. Jauh ni saya import ustaz. Serius lah. Dah mati. Yo. Itu Isah. Okay, so jadi Tak nak bagi masa kan? ya betul. Kita tak nak bagi masa. Pergilah ke soalan pertama. Soalan pertama Ustaz. Kenapa Ustaz, pada pandangan Ustaz, kenapa ramai pelajar-pelajar IPT zaman sekarang memilih untuk berkahwin ketika masih belajar? Ramai ke? Sama je. Oh, ramai dah kahwin Kalau batch korang ada berapa orang? Okay, kalau dalam batch kita orang, tak ada. Batch lain ada. Yang saya dapat tahu Ustaz. Kadang Contoh kalau daripada 100 student, berapa yang pilih untuk kahwin awal? 100 student. 100 student. Saya rasa mungkin 5 ustaz. Maknanya tak ramai lah pilih untuk kahwin. Tapi macam mana dia orang boleh terfikir nak kahwin ustaz? Sedangkan kita orang student tak? Simple je, kahwin ni dia bukan time belajar ataupun lepas belajar. Time kerja ataupun belum dapat kerja. Time kaya ke time miskin. Dia bukan macam tu. Kahwin ni ialah bila dah ready nak pikul tanggungjawab, kahwin lah. So mungkin orang tu dia dah ready nak pikul tanggungjawab. Dia pun dah ada orang yang dia suka. Suka sama suka pula. Apa lagi nak buat? kahwin. Kahwin lah. Nak buat apa lagi kalau dah suka sama suka? Yalah, sebab Cuba bagi option. Kalau dah suka sama suka, apa option lain? Suka. Tapi kalau dah tak mampu ustaz. Tak mampu, janganlah bercinta. Dengar tu. Tak mampu jangan bercerita. Dengar. Tak buatlah. Kita student, makan pun Maggi. Tapi, wish, sedap Maggi tu. Tapi the point is, kenapa ramai orang pilih untuk kahwin? Kerana diorang rasa diorang dah ready. Dan diorang dah bersedia pikul tanggungjawab. Dan diorang pun dah jumpa calon. Dan tak ada apa lagi yang lebih baik untuk dilakukan melainkan kahwin. Tu je, simple je. Dan adakah kahwin awal lagi bagus ataupun kahwin lambat lagi bagus? Kahwin time student lagi bagus ke kahwin lepas habis belajar lagi bagus? Benda tu subjektif. Ada orang tunggu kaya baru kahwin, cerai juga. Ada orang kahwin time student, cerai juga. Ada orang kahwin lepas habis belajar, cerai juga. So dia bukan bila kita kahwin ataupun yang sama waktu dengannya lah. The point is, kita tak boleh fikir masa depan. Kalau kita rasa yang terbaik sekarang ialah kahwin. Tapi kalau kita rasa mungkin ini bukan yang terbaik, maka kahwinlah waktu yang kita rasa terbaik. Benda ni sangat subjektif. Dia bergantung pada individu itu sendiri. Benar. Betul. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, Ustaz. So, Ustaz rasa, adakah trend kahwin muda ni sebenarnya positif ke membimbangkan? Yelah Ustaz, kadang student ni, dia belum tentu pun dia ready dari segi dalaman Islamik dia ke, kewangan dia. So, benda ni positif ke membimbangkan? Tak semua orang mampu Ustaz nak kahwin. Subjektif. Subjektif. Dia bergantung pada individu. Tapi bahaya kalau kahwin dalam keadaan tak ready. Sangat bahaya. Sebab dia akan menzalimi pasangan. Sama ada lelaki menzalimi perempuan ataupun perempuan menzalimi lelaki tu. Sebab tu sangat penting preparation. Tapi dia macam gini lah. Bila kita dah jatuh cinta pada seseorang, apa pilihan yang kita ada? Kita ada 3 pilihan sebenarnya. Pertama, kalau kita dah jatuh cinta pada seseorang dan ketika tu kita dah ready nak kahwin, kahwinlah segera. Sebab Nabi SAW sabda, ya ma'asyara syabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'ata, siapa yang mampu di kalangan kamu, falyatazawwaj, maka hendaklah kamu bernikah. Fa innahu aghaddu lil basari, kerana nikah itu dapat membantu kamu untuk menundukkan pandangan, wa ahsanu lil fajr, dan memudahkan kamu untuk menjaga kemaluan. Tapi siapa yang tak mampu, Nabi kata hendaklah dia berpuasa. So itu pilihan pertama. Kalau kita dah ada calon yang kita suka, orang tu pun suka kita, dan Nabi pun kata tak ada apa yang lebih baik daripada 2 orang yang saling mencintai melainkan kahwin. Mampu pula tu. Buat apa tunggu-tunggu? Kahwin lah. Betul tak? Kalau dah mampu kahwin je. Kahwin. Bagi saya orang yang dah mampu, dah ready tapi tangguh-tangguh kahwin, sebenarnya dia orang kata merisikokan diri dia sendiri lah. Kalau dia dapat jaga diri tak apa juga. Ini kau dah mampu, dah ready, lepas tu tak kahwin lagi, kau tangguh-tangguh kahwin, pada masa sama kau tak jaga ikhtilat dengan dia,
kau keluar dengan dia, dating dengan dia. Berzina Ustaz. Mungkin tak sampai zina tu, tapi dia buat benda yang mendekati zina, dosa juga. So bagi saya itu tipu daya setan lah. Kalau dah ready kahwin, kahwin lah. Itu option pertama. Kedua, kalau dah suka pada seseorang, suka sama suka, tapi tak ready lagi nak kahwin, maka wajib menahan diri kita daripada buat benda yang haram dalam percintaan. Apakah perkara yang haram dalam percintaan? Ada 3. Pertama, ikhtilat. Kedua, khalwat. Ketiga, zina. So kalau kita mencintai seseorang tapi tak ready nak kahwin dan kita berjaya menahan diri kita daripada ikhtilat, khalwat atau zina, kita dapat pahala. Contoh kalau kita suka dia, dia pun suka kita tapi kita tak chatting, kita jaga. Kalau mampu, silakanlah, dapat pahala lah sebab berjaya menjaga diri. Tapi kalau cinta tu membuatkan kita terjerumus dalam ikhtilat, khalwat atau zina, itu maknanya cinta tu merosakkan kita. Maknanya kita tak ready pun untuk bercinta. Apakah lagi kahwin? Betul. Kalau nak urus perasaan pun tak mampu, apatah lagi nak mengurus pasangan. Cara ketiga, kalau kita suka pada seseorang tapi mustahil nak kahwin. Contoh, kita suka jongkok. Bukan kita lah, kita lelaki. Kita perempuan. Mustahil lah nak kahwin dengan jongkok. So, benda-benda mustahil ni, lupakan je lah. Wajib lupakan. Sebab nampak sangat nafsu. Ataupun ada yang nak kahwin dengan Donald Trump ke apa. Lupakan. Benda-benda yang mustahil ni lupakan. Sebab nampak sangat nafsu. So, saya ulang balik, ada 3 pilihan kalau kita mencintai seseorang. Kalau mampu, kahwin. Kalau tak mampu, jaga diri daripada ikhtilat, khalwat atau zina. Kalau mustahil kahwin, lupakan. So, nilailah. Kalau siapa yang sedang jatuh cinta sekarang ni, cuba nilai diri korang. Yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. Kebiasaannya yang kedua. Tapi kebiasaan yang kedua ni fail. Which is cinta tu membuatkan dia hanyut dalam ikhtilat, khalwat atau zina. Mungkin tak sampai zina, tapi dah sampai khalwat. Naik kita berdoaan tu khalwat kot. Betul tak? Ataupun mungkin tak sampai khalwat berdoaan tu, tapi khalwat cyber. Which is chatting dekat WhatsApp, video call. Dan itu yang terjadinya phone sex dan sebagainya, minta maaf sebut. Dan pelbagai kerosakan-kerosakan yang terjadi disebabkan tak jaga 3 benda ni. Betul. So, kalau korang rasa cinta tu merosakkan korang, tinggalkan. Tapi kalau rasa cinta tu membuatkan korang jadi orang lebih baik dan korang dapat menahan diri korang, silakanlah. Tapi soal perasaan ni susah. Kau dah cinta seseorang, orang tu pun cinta dengan kau. Lagi-lagi Gen Z. Gen Z ada media sosial, ada phone semua. Tak mesej sehari dah, rindu. Nak mengawal perasaan rindu tu, berat. Saya sebagai orang yang merindui bini, tahulah betapa susahnya nak menahan rindu tu. Kau boleh rindu anak, memang rindu gila bapak. Saya tak tipu. Padahal siap hari jumpa kan. Apatah lagi orang yang tak kahwin, lagilah membuat-buat rindu dia. Kat situ setan cocok. Bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Kalau mampu, silakan. Tapi kebanyakannya tak mampu lah. Betul. Macam saya cakap tadi, student ni makan Maggi Ustaz. Betul-betul mampu. So, tanya diri. Tak mampu, jangan kahwin. Tahan dulu. InsyaAllah kita semua dilindungi Ustaz. Amin, amin. Tak mampu jangan bercinta juga. Wah, hebat anak muda. Sebelum dia kahwin, dia datang dia bercinta dulu. Tapi kalau dah bercinta pun tak mampu, macam mana nak kahwin? Allah. Sambil-sambil kita podcast kan, banyak sentak kena sebenarnya. Kena diri sendiri. Kena kat diri saya juga. Penonton pun rasalah semuanya. Soalan seterusnya. Kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Okay Ustaz. Pada pandangan Ustaz lah, apa cabaran terbesar yang pasangan-pasangan para pelajar ni akan hadapi selepas berkahwin? Sebab mungkin diorang tak terfikir cabaran yang diorang akan hadapi selepas berkahwin. Curang. Macam dari segi kewangan ataupun mental. Dia basically cabaran terbesar dalam perkahwinan adalah nak mempertahankan perkahwinan tu lah. Sebab setan ni, iblis ni, selain syirik, selain dia menggoda orang untuk syirik, cuba teka apa visi utama iblis? Visi utama iblis melalaikan. Dia sebenarnya ada satu objektif yang clear cut. Iblis mention, aku nak buat benda ni. Apakah benda tu?
Semua teka. Teka baik. Okay. Menyesatkan bukan. Melalaikan bukan. Takkan mendorong. Mendorong kita ke? Cerai beraikan suami isteri. Oh. Tu objektif terbesar dia. Antara objektif terbesar. Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Wa ma unzila 'ala al-malikaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitratun fala takfur fa yata'allamuna mimma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Itu memang objektif iblis, dia kata nak cerai beraikan suami dan isteri. So bagi saya objektif terbesar ataupun misi terbesar rumah tangga antaranya mempertahankan rumah tangga. Apa ke objektif utama dia rumah tangga, Ustaz? Sebelum kahwin, dia akan goda untuk zina. Lepas kahwin, dia goda untuk cerai. Kenapa? Sebab bila institusi keluarga rosak dan institusi sosial rosak, maka masyarakat akan rosak. Saya bagi contoh. Apa jadi bila zina berlaku? Terjadilah apa yang terjadi pada hari ini, which is setiap tahun purata kes anak luar nikah 50,000 anak luar nikah yang didaftarkan. Maknanya setiap 1 jam 6 anak luar nikah didaftarkan. Itu baru yang didaftarkan, belum campur yang tak didaftarkan, belum campur yang buang bayi, belum campur yang gugurkan anak, belum campur yang berzina tak beranak. Seram kan? Kes cerai pula, setahun purata 30,000 pasangan. Setahun. Maknanya setiap 1 jam 4 pasangan cerai. Dia macam trend lah cerai sekarang. Tak tahu lah. So, bayangkan, apa jadi pada masyarakat yang bila tak berkahwin, zina. Berkahwin, cerai-berai pula. Dia akan jadi satu kerosakan masyarakat. Faham tak? Anak hilang kasih sayang. Bila anak hilang kasih sayang mak bapak, family broken, apa jadi pada anak tu? Kebiasaannya. Boleh jadi dia akan rosak juga, dia akan cari kasih sayang kat luar. Itu yang akhirnya perempuan yang tak dapat kasih sayang seorang ibu dan ayah misalnya, dia akan cari kasih sayang daripada lelaki lain. Betul tak? Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dia jadi loop. Dia cycle. Loop. Sebab itulah iblis ni dia tahu kalau rosaknya benda ni akan ada banyak kerosakan-kerosakan yang lain. Terjadinya masalah mental. Saya bagi contoh, masalah mental banyak berpunca daripada childhood yang tak okey. Betul tak? Trauma-trauma tertentu. Dia ada banyaklah domino effect-nya. Sebab itulah bila tanya saya apa cabaran paling utama, antaranya nak kekalkan rumah tangga tu, pertahankan rumah tangga. Itu pertama. Yang kedua, macam mana nak bina rumah tangga tu, rumah tangga yang Allah redha. Rumah tangga yang dibina atas ketakwaan. Sebab kita kahwin, kalau boleh nak sampai syurga lah. Betul tak? Sebab tak nak lah. Tak boleh jalan. Dah mati, bangun-bangun satu neraka, satu syurga. Pisang. Kalau duduk neraka lagi pisang. Alhamdulillah min dzalik lah. Kalau boleh kita naklah isteri kita tu adalah ketua bidadari kita kat syurga nanti kan. Pasangan sampai syurga orang kata. Sebab tu kita jangan letak mindset sampai mati kita bersama. Jangan. Sampai syurga kita bersama. Tapi nak dapat macam tu, kena bina rumah tangga atas ketakwaan. Apa-apa rumah tangga yang dibina atas ketakwaan, selamat. Walaupun bercerai. Macam tadi saya cakap, cerai ni antara benda yang iblis suka lah. Tapi cerai tu tak berdosa. Cerai tak berdosa. Allah tak suka, tapi benda tu tak berdosa. Sebab cerai antara salah satu jalan keluar juga. Sebab ada orang yang memang dia rasa hubungan terlalu toksik. Benda tu tak membuatkan dia jadi orang yang lebih baik. Ataupun dizalimi. So, solusinya adalah penceraian. Tapi, penceraian tu akan jadi baik kalau penceraian tu dibina atas ketakwaan. Faham tak? Sebab tu saya kata. Cerai untuk kebaikan, Ustaz. Atas ketakwaan. Apakah cerai dengan ketakwaan? Saya bagi contoh ya. Dalam Quran ada surah pasal perceraian. Nama surah tu surah At-Talaq. Korang pernah dengar tak ayat 1,000 dinar? Orang tampal kat kereta, tampal kat kedai. Kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar bagi segala masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan bagi dia rezeki dari penjuru yang tak disangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka dia di dalam perkiraan Allah. Ayat ni
Ayat 1000 dinar ni dalam surah At-Talaq. Surah yang Allah tengah cerita pasal penceraian. Ayat ni sebenarnya tentang orang cerai. Gitu. Ustaz. Ayat ni basically tengah cerita, biasanya orang bercerai, dia akan rasa lose hope. Hilang harapan, rasa macam tak ada jalan keluar, serabut. So Allah bagi tahu, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar bagi segala masalah. Dan rezeki dari penjuru yang tak sangka. Dengan syarat, cerai itu dengan cara takwa. Cerai dengan cara takwa, contohnya jangan buka aib pasangan. Yang selalu jadi. Sekarang ni bila Artis lah. artis-artis ke yang bukan artis ke, bila cerai masing-masing nak tunjuk dia paling betul. Nak tunjuk dia terpaling mangsa. Dan membuka aib pasangan, Dia daripada masalah rumah tangga dia berubah jadi masalah satu negara pula. Faham tak? Wow. Benda tu dosa besar. Membuka aib pasangan dosa besar. Kalau pasangan tu zalim kat kau ataupun tak tunaikan hak, pasangan kau berdosa. Tapi once kau buka aib tu dosanya lagi besar. Sehingga ada ulama kata membuka aib lagi besar daripada berzina 70 kali. Lainlah kalau benda tu jenayah. Jenayah bukanlah aib. Jenayah lah yang perlu kita war-warkan supaya orang lain tak terpalit ataupun tak terpengaruh dengan orang tersebut, supaya tak jadi mangsa seterusnya. Tapi kalau aib keluarga, tak payahlah beritahu. Apa jadi bila orang tak bercerai, kalau orang bercerai tak dengan cara takwa, itu yang jadi trauma pada anak-anak tu. Bayangkan sampai media sosial gaduh. So seorang anak bila tahu mak bapak dia punya aib, mental breakdown tu. Serabut. Anak jadi mangsa. Lepas tu bila orang tu dah kahwin baru, kena kutuk juga, kena attack juga. Itulah yang terjadi bila rumah tangga tu tak dibina atas takwa. Itu yang naudzubillah bila bercerai pun bukan atas takwa. So dia ada banyak lagi kerosakan demi kerosakan. Sepatutnya cerai itu menjadi jalan keluar. Dia jadi lagi masalah lagi. Ketiga, antara benda yang perlu diperjuangkan ataupun benda yang sangat penting kalau dah berkahwin ni, kalau lelaki jadi suami yang bertanggungjawab lah, suami yang qawam lah orang kata. Kalau isteri jadilah isteri yang qanaah. Qanaah ni rasa cukup. Kalau suami dah bagi macam-macam tak secukup, memang tak bahagia lah. Kita kancil tak boleh terima. Tak ada, sebab suka banding-bandingkan. Sebenarnya makan Maggi tu dah cukup dah sebenarnya. Nasi kicap sebenarnya dah cukup. Betul. Rumah mungkin rumah tak mewah, simple, rumah sewa, dah cukup. Selagi mana benda tu semua suami provide dah. Mana suami tu provide rumah, ada tempat tinggal. Lepas tu makan setiap hari, suami provide. Pakaian asas, suami provide. Didikan agama. So benda tu dah cukup. Cuma kadang-kadang rasa tak cukup. Nak beli baju-baju yang branded sikit, ikut fashion tertentu, atau nak makan yang sedap-sedap sikit, ataupun nak rumah yang lebih selesa sikit. Kalau kemampuan suami Sampai situ je, nak buat macam mana? Sebab tu jangan kahwin muda sangat. Tunggulah lelaki tu kaya sikit lagi. tak juga. Sebenarnya yang paling penting bersyukur. Dan yang paling penting suami tu bertanggungjawab. Dia yang menjadi masalah bila suami tak bertanggungjawab, isteri tak bersyukur. Suami tak bagi nafkah. Kita 50-50 Apa hal nak 50-50? Semua benda suami provide dah. Especially benda asas, bil api air, makan minum, pakaian, tempat tinggal. Suami yang kena provide 100%. Sebab itu memang dah jadi tanggungjawab. Itu tanggungjawab suami. Kalau belum apa-apa, 50-50 benda tu yang crucial. Yang akan jadi, mungkin sekarang dia setuju. Mungkin isteri setuju sekarang. Okey, insyaAllah. Tapi bila ada konflik, mulalah mengungkit. So, nak lebih selamat, bina cara hidup yang sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Hiduplah bersederhana. Sederhana yang tak perlu 50-50, yang kalau boleh, lelaki tu fully provide. Yes, mungkin ada certain rumah tangga yang isteri dia dah redha. Tak apalah 50-50. Mudah-mudahan syurga lah untuk isteri tersebut. Cuma sebagai seorang lelaki, jangan rasa benda tu betul. Korang jangan rasa, nasib baik ada isteri yang boleh tolong. Nasib baik dia okey. Tapi bukan itu yang Allah nak daripada seorang suami. Yang Allah nak ialah suami tu provider. Isteri pula bersyukur. Sangat penting. Isteri bersyukur ni sangat penting juga. Sebab dalam banyak keadaan,
no judgemental. Saya tak tujukan kepada orang-orang tertentu, individu tertentu sebab saya pun tak kenal. Tapi secara general, minta maaf kalau benda ni agak sensitif. Ramai wanita yang tak bersyukur. Bukan saya cakap. Nabi SAW beritahu. Nabi SAW bersabda, ramai wanita yang masuk neraka kerana tak bersyukur pada suami. Tak bersyukur pada suami ni antara punca ramai wanita masuk neraka. Kalau terdetik sikit Ustaz. Terdetik tak apa. Dia perbuatan tu. Apa-apa di hati kalau kita tak terjemahkan melalui perbuatan, kita simpan, kita sabar, astagfirullah. Kita dapat pahala kerana menahan. Tapi ni kalau tindakan pun, kata-kata menunjukkan dia tak bersyukur, tak menghargai segala pengorbanan suami. Bahayalah. Sebab sampai satu tahap Nabi SAW beritahu, perempuan ni lebih kurang lah. Maksud dia, perempuan bila suami dia buat kebaikan dan ada satu kesalahan, dia akan attack suami tu seolah suami tu tak ada satu kebaikan pun. Dan bila Nabi SAW bagi tahu benda ni, jangan trigger. Yang perlu dilakukan adalah, aku ada sifat macam tu tak? Tak ada. Alhamdulillah. Ada, ubah. Sama juga bila lelaki, bila Allah perintahkan untuk jadi lelaki qawam, provider, jangan trigger. Dan itu tanggungjawab kita masing-masing. Tapi bila masing-masing tak menunaikan tanggungjawab, itu yang jadi porak-poranda tu. Yang seterusnya, antara benda yang perlu dititik beratkan untuk orang yang nak berkahwin ni, kena ada sifat sabar yang tinggi. Sabar dan communication skill yang tinggi antara pasangan. Confirm dah kahwin ada konflik. Kau cinta macam mana pun, memang akan ada konflik. Memang akan ada. Tak ada satu pasangan pun kat dunia ni yang bahagia gila bapak. Tunjuk dekat media Dia tunjuk je kat media sosial. Ataupun korang terpengaruh dengan fantasi-fantasi drama movie. Oh, romantiknya, bestnya dapat suami macam ni, alah sweetnya. Kepala dia. Itulah punca tak bersyukur tu. Kita bandingkan dengan benda yang fiction. Padahal pelakon tu pun real life dia macam berai juga. So, kalau kita dah sedar yang perkahwinan ni akan ada ujian, akan ada konflik, sama ada kecil atau besar, so korang kena ada mindset, aku perlu ada kesabaran yang tinggi. Sama ada suami perlu bersabar dengan karinah isteri yang tak tunaikan tanggungjawab ataupun tak bersyukur. Isteri pun kena bersabar dengan suami yang mungkin tak provider sangat. Dan selesaikanlah dengan komunikasi yang baik. Sebab dalam banyak keadaan, konflik boleh selesai dengan komunikasi yang baik. Kau couple pun asyik gaduh, kahwin macam mana lagi Ustaz? Kalau couple asyik gaduh, couple tu dah dosa dah. Apa tu sendiri dah dosa. Lepas tu gaduh tu dah red flag lah. Belum apa dah gaduh. Bapak sedih siap hidup. Communication is the key. Wow, your English is so good. Jangan sambung English, kita Melayu je. Tapi faham penting sabar dan communication. Ni kalau konflik sikit, silent treatment. Bapak penat mat kalau macam itu. Lock. Siap blok. Blok suami isteri. Apa siap? Rumah jumpa. Padahal dah duduk satu rumah. Benda ni tak sihat. Seriously tak sihat. Bagi saya rumah tangga yang sihat ialah apa-apa open. Kalau boleh deep talk setiap hari, deep talk setiap hari. Bagi tahu ya. Bagi tahu apa yang tak suka, bagi tahu. Jangan pendam. Jangan pendam. Kalau kita pendam, kita yang sengsara. Tapi bila kita nak meluahkan perasaan, kena bijak juga lah. Ni kalau meluahkan dalam keadaan tinggi suara, siapa je nak terima kan? Kena belajar komunikasi dengan cara yang baik. Benda ni kena belajar. Dan benda ni berfasa juga. Dia kena belajar sebelum kahwin ke selepas kahwin? Dia ongoing. Benda ni ongoing proses. Saya pun sampai sekarang belajar juga. Mak ayah kita pun saya rasa sampai sekarang diorang masih belajar. Sebab benda ni, kahwin ni dia benda sampai mati kan. So dia tak ada satu istilah, aku dah perfect lah. Tak. Kita kena sentiasa ubah. Dah kahwin 30 tahun tu kadang gaduh juga. Tapi benda tu kita kena belajar step by step. Tapi asasnya sabar kena kuat, komunikasi kena padu. Tapi nasihat saya lah kepada orang yang dah berkahwin, kurangkan silent treatment lah. Benda tu menyakitkan. Jadi biasa pasangan muda je buat macam tu kan? Ada juga. Sebab contoh antara benda yang saya rasa tak sihat, benda ni nampak kelakar. Saya pun tak tahu benda ni memang betul-betul wujud ke memang betul-betul orang buat as content je. Tak tengok mana ni? Tak tahulah bersepah kan.
makan mana? Isteri tak jawab. Lepas tu gaduh. What the fish? Apa kena gaduh pada benda macam itu? Awak dah kahwin dengan saya lama tak, awak tak faham saya nak makan mana? Dah tak cakap, macam tak tahu. Kau expect kita ni Tuhan ke apa boleh baca hati manusia? Macam lah dia faham kita sangat. Betul tak? Cuba buang mentaliti yang semua orang kena faham aku. Tolonglah buang mentaliti tu. Tak, kita pun tak faham orang, kita expect orang faham kita. Kita lah yang kena explain apa yang kita nak supaya orang tu faham. Sama juga silent treatment. Dia tunggu, okay, apa suami aku nak buat? Aku dah tahu suami aku faham aku ke tak? Ataupun aku tengok isteri aku macam mana. Akhirnya jadi tambah gaduh. Tak sihat, benda ni tak sihat. Walaupun satu dia ni buat, tak semestinya benda tu betul. Benda ni perlu diubah. Benda ni perlu diubah. Budayakan deep talk. Nabi SAW dengan isteri-isteri dia sentiasa deep talk. Ada banyak kisah yang Nabi SAW dengar Aisyah bercakap non-stop. Nabi dengar. Dengar sama ada dia nak bercerita ke, dia nak apa-apa, Nabi dengar je. Lelaki dengar. Dengar. Sebab perempuan suka dia dengar. Dan lelaki pun suka dia dengar juga. Saling dengar-mendengar lah. The point is communication dan sabar. So bagi saya, benda tu lah antara benda yang sangat penting. Cabaran besar dalam nak membina rumah tangga lah. Soalan seterusnya. Menarik betul lah. Siapa-siapa Ustaz. Betul kena dengan Gen Z. Allah. Okay Ustaz. Soalan seterusnya Ustaz. Okay. So student ni Ustaz, kita orang ada PTPTN Ustaz. Banyak hutang. Ibu bapa tanggung. Spender pun mak belikan. So ready ke sebenarnya kalau diorang nak kahwin Ustaz dengan keadaan macam tu Ustaz? Kalau spender mak pak beli, tak payah pakai spender. Ya, dia orang macam aku ada je duit dia. Tapi dia still ada hutang, ada tanggung ibu bapa tanggung, tapi dia nak kahwin. Okey. Macam mana tu tak? Cari kerja lah. Dah. Cari kerja lah. Kau dah tahu kau banyak hutang, kau dah tahu kau masih perlu mak bapak supplier duit. Carilah kerja. Ni dah fikir kahwin dulu tak? Priority, kita kena hidup kita ni kena ada priority. Okey, saya bagi tahu satu benda. Setan ni ataupun iblis ni, dia ada 7 cara tau. Dia nak sesatkan orang. Dia nak rosakkan orang, dia ada 7 cara. First kali, dia akan goda orang tu untuk syirik pada Allah SWT. Tapi ada orang, dia tak berjaya goda untuk syirik. Macam korang Islam kan? Islam. Korang tak terpengaruh lah dengan ajakan iblis untuk korang murtad. Macam kata kan? Alhamdulillah, selamat. Tapi itu baru lapisan pertama. Untuk orang yang setan goda untuk syirik tak berjaya, setan akan goda yang kedua. Dia akan goda kita untuk buat perkara bid'ah. Benda yang Nabi tak buat ataupun tak ada sandaran agama, dia pergi buat. Lepas tu dia kata inilah agama. Dosa besar. Kalau banyak buat benda bid'ah, akhirnya orang akan ikut macam ajaran baru instead of ajaran yang Nabi bawa. Ada orang yang iblis dah goda untuk buat bid'ah, dia tak buat juga. Iblis akan goda untuk buat dosa besar pula. Dosa besar, zina, minum arak, bunuh. Itu ada ketiga. Tu ketiga. Mengumpat dosa besar juga buka aib orang, fitnah semua dosa besar juga. Tak solat apa pun kan. Ada orang yang setan goda buat dosa besar tak percaya juga. Dia juga Kuat iman kan. Setan goda untuk buat dosa kecil pula. dosa dulu pun kecil. Dosa besar lu. Lepas tu dosa kecil. Buat dosa kecil ni kan kita pandang remeh. So dosa kecil pun bahaya juga. Nak kata ramai orang hati dia mati disebabkan dosa kecil berbanding dosa besar. Banyak sangat buat dosa kecil. Sebab tak ramai orang buat dosa besar, alhamdulillah. Ramai orang tak berzina, ramai orang tak minum arak, ramai orang tak membunuh, ramai orang tak mencuri. Ramai je orang yang baik-baik kat muka bumi ni, alhamdulillah. Tapi dosa kecil ramai fail. Termasuklah diri kita juga. Terutama saya yang bercakap ni. Dan bila kita biasa buat dosa-dosa kecil ni, tengok movie aurat-aurat, dosa kecil tu. Yang kita biasa tengok Orang dah biasa. drama Korea, Bangla bagi semua kan. Drama Bangla tak? Best. Ada. Aku tak tahu, tak pernah tengok kan. Dosa benda dosa. Ataupun dengar lagu-lagu lara. Dosa benda tu. Tapi kita dah biasa. Lah hati-mati. Tapi ada orang dosa kecil pun tak buat. So setan akan goda untuk buat benda-benda makruh pula.
Tak berjaya juga. Dah berapa dah? Syirik, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, makruh. Yang keenam, serta akan goda kita untuk buat banyak benda harus. Benda harus, benda yang tak salah, tapi kalau buat lebih-lebih ataupun benda yang tak berfaedah. Contoh, tidur banyak sangat. Main game banyak sangat. Main game tak dosa. Tak dosa. Lainlah kalau game tu ada unsur judi, ada unsur lucah ke apa, haram lah. Tapi kalau game tu biasa tak dosa. Tapi banyak sangat buat benda tak berfaedah. Benda tu akan melalaikan kita daripada benda yang berfaedah. Banyak sangat buat benda tak berfaedah membuatkan akhirnya kita tinggalkan benda yang berfaedah. Betul tak? Itu antara cara keenam iblis rosakkan kita. Dia lalaikan kita dengan benda yang tak bermanfaat. Lalai. Benda yang penting kita tinggalkan. Solat kita tinggal. Itu dah jadi dosa besar. Baca Quran tak. Dah umur 20-30 baca Quran tak lancar macam tu. Main game lancar pula. Bahasa Korea lancar. Wajah sayur. Bahasa Arab. Alhamdulillah. Kita ambil Arab. Ahlan wa sahlan. Dan yang ketujuh. Ketujuh poin-poin yang saya nak sampaikan ni. Kalau syirik pun tak berjaya. Bid'ah tak berjaya. Dosa besar tak berjaya. Dosa kecil tak berjaya. Makruh tak berjaya. Harus pun dia sentiasa busykan diri dengan benda-benda yang bermanfaat. Yang terakhir kalau setan nampak, budak ni baik sangat ni. Dia akan tunggang terbalikkan keutamaan. Contoh. Kerja ni ibadah, betul. Lepas tu azan. Solat pun ibadah juga. So antara teruskan kerja ataupun memenuhi panggilan azan, dua-dua ibadah. Tapi mana lagi utama? Solat lagi utama. So setan akan tunggang terbalikkan keutamaan. Kerja lu. Dah habis kerja solat lah. Selagi mana ada waktu, tak apa. Walaupun dia solat, tapi mungkin dia solat lambat ataupun tak solat berjemaah, dia dah tunggang terbalikkan keutamaan. Balik pada poin tadi. Member tahu, kahwin ni ibadah. Tapi duit tak ada lagi. Sepatutnya orang yang bijak, dia akan utamakan apa? Bayar hutang lah. Cari kerja lah. Nak bayar hutang lama kan. Cari kerja, cari income yang stabil. Supaya daripada income yang stabil tu dia boleh bayar hutang bulan-bulan dan dia boleh nafkahi keluarga dia. Tapi ada orang, dia lagi utamakan mengejar cinta daripada kerja tu. Fikir nak halalkan, tapi benda utama kewangan tu, basic kewangan tu dia abai. Apa kau expect lepas kahwin tu magic ke apa? Memanglah kahwin ni membawa rezeki. Tapi semua tu perlu usaha. Allah perintahkan untuk kita berusaha. Nampak tak macam mana iblis tunggang terbalikkan keutamaan? Kadang-kadang mungkin dia orang baik. Nak jaga diri, nak jaga iman, nak kahwin. Tapi duit tak ada, hutang banyak. Hidup bergantung dengan family lagi. Lepas tu demi nak menghalalkan punya pasal, kahwin je lah. Tapi apa konsekuensi selepas tu? Dia akan menyusahkan banyak pihak. Dan akhirnya takut-takut berakhir dengan kegagalan. So kita nak bina rumah tangga yang sustain. So banyak perkiraan yang kita kena buat. Bukanlah nak kata kena habis hutang 100% baru kahwin. Dia bukan macam tu sifat dia. Tapi at least kau dapat income yang stabil. Stabil tu pun subjektif. Yang kau boleh bayar hutang kau bulanan dan juga boleh sediakan keperluan asas untuk family. So utamakan benda yang utama. Kalau rasa time ni aku kena fokus kerja dulu. All out kerja. Aku kena fokus belajar dulu. Kalau kita rasa ketika ni, aku rasa aku kena fokus belajar dulu. Kalau selagi mana aku tak habis belajar, aku rasa mental aku tak stabil. Aku dah kahwin gaduh pula. Fokus belajar dulu. Kita tahulah kemampuan kita. Masing-masing tahu kemampuan masing-masing. Masing-masing tahu apa yang perlu diutamakan. Kita tak boleh tipu diri sendiri. Kita mungkin boleh tipu orang lain, tapi kita tak boleh tipu diri sendiri. So, nilailah keutamaan kita yang mana dan fokuslah benda yang utama. Macam itulah. Alhamdulillah, Ustaz. Kita pergi soalan Terakhir? Boleh. Sampai ke soalan yang terakhir. Bagi soalan yang So, Ustaz, ni soalan yang agak penting tak lah. Nasihat untuk para pelajar IPT, untuk Gen Z, untuk golongan muda ni yang bercadang nak berkahwin muda. Kalau mampu, silakan. Itu yang terbaik sebenarnya. Kalau tak mampu, tahan diri daripada maksiat dan usaha mampukan diri. Sekarang ni ada 1001 cara untuk dapatkan duit.
Janganlah tak habis-habis salahkan kerajaan. Ekonomi tak stabil, kerajaan. Cuba belajar salahkan diri. Kenapa tak usaha lebih je? Usaha lebih. Saya ceritalah sebagai penghujung ni, ada kawan saya. Dia nak kahwin. Saya ingat lagi. Dia confess dekat dia punya Keras. orang yang dia suka tu dalam kereta sebelah saya. Oi. Dia message dengan cara yang baik lah. Dia mesej Message dengan cara yang baik. Lepas tu dia punya berdebar tunggu jawapan tu. Memang menggeletar mak tengok dia. Dan tiba-tiba perempuan tu dah bincang dengan family, perempuan kata, okey. So bila dapat jawapan okey, apa dia buat? Dia pagi belum sujud lagi. Sujud tu yes lah. Tapi apa preparation yang dia buat untuk nak mampukan diri? Pagi dia macam ni jadual kita bermula dengan malam dulu. Malam dia kerja Petronas sampai subuh. Lepas subuh dia jadi driver, ambil budak pergi sekolah. Dah bawa budak pergi sekolah, dia jadi cikgu pula. Sampai petang driver hantar orang pula. Lepas dah hantar orang, dia maghrib tu dah ajar kelas mengaji. Lepas habis kelas mengaji, sambung kerja Petronas. Bila rehat kan? Literally dia rehat 1 jam je sehari gitu. Kadang-kadang waktu-waktu sebelum adalah, tapi memang saya tengok dia barai lah. Bila saya tanya, kau asal kau buat sebegini dahsyat kan? Dia kata, aku nak kahwin. Aku bukan orang senang, aku orang miskin. Mak bapak aku pun bukan orang senang. Dan aku tak nak susahkan mak bapak aku. So ni usaha yang aku boleh buat. Selagi mana aku sihat, ini usaha aku. Sebab aku betul-betul nak kahwin. Dan dia tak ada masa pun nak berkapal dengan perempuan. Sebab perempuan tu perempuan yang baik. Saya saksi perempuan tu perempuan baik. Sebab saya kenal juga perempuan tu. Sebab saya pernah mengajar. Kita orang satu sekolah lah mengajar. Kita orang menjadi cikgu. So dia suka pada cikgu tu. Dan cikgu tu memang sangat baik. Memang jenis tak sembang lelaki punya. So dia memang betul-betul nak kahwin. Dan dia usaha sedahsyat itu. Dahsyat sangat. Dahsyat sangat. Dan alhamdulillah kahwin. Dan sekarang dah bahagia. Dah ada anak semua. Dan masih istiqomah jadi cikgu. Tapi the point is, itu yang saya nak ataupun harapkanlah kepada orang yang nak kahwin. Lebih pada lelaki Ustaz, pengusaha. Obviously lah. Obviously. Dua-dua kena usaha juga. Perempuan usaha dari sudut mental dan yakinkan family. Lelaki, sebab banyak lelaki kena keluar duit kan. Sebab itulah jadilah wanita yang bersyukur. Dan lelaki jadi orang yang bertanggungjawab. Itulah bagi saya, kalau nak kahwin, dia tak kisah kau nak kahwin awal ke kahwin lambat ke, yang penting kau readykan diri. So semoga dapat jodoh. InsyaAllah. Tepuk dada, tanya diri sendiri. Allah Akbar. Itu dah macam tumbuh Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. So Dalam podcast kali ni banyak tu perkongsian tu yang kita tak expect pun. Gen Z macam kita ni terfikir tau nak kahwin tu je. sebab tu macam yang saya cakap, tepuk diri, tanya diri sendiri sebelum nak kahwin. Tapi bagus fikir nak kahwin ni. Daripada fikir nak zina. So kita kena seronok melihat bila ada orang Islam berkahwin. Kita kena rasa seronok. Sebab itu ibadah yang cukup agung. Selamat berkahwin. Allah selamat tambah. So, buat para penonton semua, sampai di sini sahaja episod kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Ani kerana sudi meluangkan masa bersama kami di dalam podcast Borak Gen Z. Jumpa korang di episod seterusnya.